Menyerang sumut ni tak menambah undi. Kalau kau nak cari kelemahan kerajaan ni banyak. Di Malaysia ni, kalau Perdana Menteri sokong Gaza, bukan hal yang aneh. Kalau anehnya Perdana Menteri tak menyokong Gaza. Kita dapat satu Perdana Menteri Islam, mewakili satu negara 63% Islam. Kemudian dia tidak bersifat menyokong Gaza. Barulah aneh. Tapi sekarang jadi masalah sebab kerana Perdana Menteri menyokong sumut, maka dianggap sebagai projek Perdana Menteri, maka orang yang menentang Perdana Menteri kena menentang sumut sekali. Sebab takut sangat Perdana Menteri ni menjadi popular kerana sumut. Ni, come on lah yang jaga war room. Takkanlah kau jaga war room pun kau tak tahu. Dengan menyerang sumut ni tak menambah undi. Kalau kau nak cari kelemahan kerajaan ni banyak. Dia lemah dari segi ekonomi, kerajaan ni lemah dari segi integriti. Kau boleh serang, kau buka war room ni, bukalah idea yang rakyat boleh beli. Yang kau pergi ambil idea sumut, berapa kerat orang nak mengundi atas idea sumut. Kalau kau run war room di atas pembangkang, kau nak main sebagai black game, dipanggil apa permainan jahat. Sumut ni bukan modal dapat undi pun. Atau white ops dengan black ops. Kerajaan sekarang ni kelemahan dia paling ketara adalah satu, adalah kerana dia memiliki kabinet yang kebanyakan menteri tak fix in pegang jawatan, tak fix in. Menteri itu tak fix in. Menteri itu mewakili kuota daripada kedudukan parti campuran. Tapi menteri itu tak capable pun. Yang kedua, kerajaan ni lemah. Dia tak dapat menyusun komunikasi yang bagus dengan rakyat. Kerana kerajaan ini tak dapat menyesuaikan dengan peralihan di mana muncul dengan golongan-golongan muda pengundi kritikal. Kerajaan ni lemah kerana dia punya operasi maklumat sangat lemah untuk disampaikan. Kau akan ada dah modal untuk kempen pilihan raya. Bila kau menyerang sumut seolah-olah pilihan raya nanti kerana sumut kerajaan ni menang atau kerana sumut kerajaan ni kalah. Tak layak kau jalan war room. Baru jadi macam BBNU tu. War room ni kalau kita nak menang, kita cari asas yang paling rakyat cari. Asas yang paling menjerat rakyat adalah asas ekonomi. Asas yang paling menjerat rakyat adalah kebimbangan sosial. Asas yang paling menjerat rakyat adalah asas mengenai ketakutan tak ada masa depan. Lagi satu saya just ingatkanlah, sekarang ni ada usaha yang sangat agresif dilaksanakan oleh gerakan anti sumut. Saya tak pasti dia orang marah sumut kenapa. Mereka nak jatuhkan reputasi sumut, dia seranglah sumut. Jadi bila sekarang saya kena kawal. Sebab apa? Dia orang nanti tunggu je saya melentingnya, dia orang potong je, dia orang potong, dia orang letak. Dia orang letak di dalam media dengan mengatakan inilah perangai orang sumut. Dengan akhirnya mereka dapat menjatuhkan sumut ni kepada titik yang terendah. Sama ada memburukkan sumut dengan kempen mereka dan kemudian menyerang. Macam sekarang ni kalau saya tak ada daya tahan kan, saya jawab. Dia orang rekod tu lah. Dia orang bagi tahu je pejuang sumut mengamuk. Jadi ramai-ramai orang bantai. Maka untuk menimbulkan kesan kebencian ke atas sumut, satu usaha sistematis sedang dibuat. Tapi saya faham kenapa mereka marah. Cuma saya nak ingatkan secara sejarahnya, tak ada pemimpin Malaysia yang tak menyokong Palestin. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim menyokong Palestin, bukan dia menunggang pun. Kerana zaman Datuk Seri Najib, saya masih menjadi ketua bilik berita. Dia pun sokong juga, Datuk Seri Najib juga menyokong. Dengan apa yang disebut sebagai Mambi Maivara. Mambi Maivara ditaja ketika Datuk Najib menjadi Perdana Menteri. Dia baik juga dengan Erdogan. Pergi cari balik teks ucapan Tengku Abdul Rahman yang pertama, 1955, dalam Konvensyen Afro-Asia yang diadakan di Indonesia. Di mana bila ada convention tu, apa ucapan Tengku Abdul Rahman ketika dia telah dipilih sebagai Perdana Menteri tapi British belum merdekakan kita sebab kita punya pilihan raya tahun 55, iaitu mengucapkan bahawa Malaysia menentang sebarang bentuk pendubuhan sebuah negara di atas bumi Palestin. Baca balik teks ucapan Tengku Abdul Rahman 1967, 2 tahun sebelum dia meletakkan jawatan. Teks ucapan ketika OIC ditubuhkan, Tengku Abdul Rahman menyebut OIC mestilah bersedia untuk melindungi kedudukan rakyat Palestin. Semua sampai. Tak ada kena-mengena kau datang menyerang benda ni hanya kerana kau marah Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi penaung. Tak ada asas dia.